Ira Zafira binti Amir, wartawan TV PSSG Star. Bersama dengan saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Karin Amara, wartawan cilik anda. Khairin, apa yang berlaku di sekolah kita pada hari ini? Hari ini, sekolah kami telah mengadakan Hari Kantin Sekolah Selera Ria bagi tahun 2025. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan. Ya, Teacher Hanim, Guru SK Seri Giriga. Assalamualaikum, Teacher. Waalaikumsalam. Apakah objektif utama Hari Kantin dianjurkan pada tahun ini? Objektif utama Hari Kantin adalah untuk mengumpul dana untuk kegunaan guru-guru dan murid-murid ketika menjalankan aktiviti sekolah. Di samping itu, kita eratkan silaturahim di antara guru dan murid. Bagaimanakah cara sekolah memastikan kebersihan dan keselamatan makanan? Untuk cikgu guru-guru, kita ada menyediakan AJK kebersihan di mana guru-guru tersebut akan ronda dan menyuruh murid-murid mengutip sampah yang berkeliaran di sekitar sekolah. Itu saja. Terima kasih, Teacher.